Jadi apakah implikasi semua ini terhadap ekonomi US? Pertama, ekonomi US boleh jatuh ke dalam kemelesaitan. Bila syarikat-syarikat buang pekerja, rakyat akan hilang pendapatan, kuasa beli jatuh dan perniagaan akhirnya menjadi lebih perlahan dan perlahan. Ini semua boleh cetuskan gelombang panik dan ketidakstabilan sosial. Laporan GDP terbaru yang dikeluarkan minggu ini menunjukkan ekonomi US menguncup 0.3% pada kuartal pertama 2025. Ini adalah bacaan negatif pertama semenjak dari 2022. Selain daripada itu, siapa paling terkesan apabila China membalas tarif US ini? Petani daripada US sendiri. Mereka bergantung pada ekspor. Bila China dan juga EU, Kanada membalas dendam dengan tarif mereka sendiri, produk US menjadi sasaran utama, especially-nya pertanian. Permintaan untuk produk pertanian mereka jatuh mendadak. Ramai petani mula risau menjadi muflis dan mereka seterusnya marah dan rasa sangat-sangat dikhianati.